Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, baik. Dalam video ni saya nak menjawab persoalan. Ada yang tanya saya, dia dah ada chatbot. Okey, dah ada satu chatbot dan sekarang dia nak buat chatbot yang lain pula. So, macam mana nak buat? Baik, so saya terangkan semula apa yang ada dekat dalam Seposen.ai ini. Dalam Seposen.ai dia ada 3 layer. Yang pertama adalah anda punya account. Macam saya Kaidin satu dekat bahagian sebelah kanan ini kan. So di bahagian belah kiri ni pula adalah anda punya workspace. Kalau anda klik dekat sini, okey, tak kisahlah nama-nama yang lain ke, klik kat sini dia akan keluar senarai workspace yang anda ada. Kalau macam saya ada banyak lah. Okey, saya ada banyak workspace saya dekat sini. Dalam workspace, okey, kalau anda pergi ke bahagian omni channel ataupun dekat bahagian all bot, anda boleh openkan bot anda. So ini adalah layer yang ketiga. Dia ada account, dia ada workspace dan dia ada chatbot. So ini adalah chatbot punya layer pula. Jadi kalau anda nak buat satu chatbot yang baru, anda perlu create dulu workspace yang baru. Createkan dulu workspace yang baru. Lepas itu bagilah nama demo closer bot 2. Contoh, sebab saya dah ada demo closer bot 1, so saya pakai demo closer bot 2 dan saya createkan dia. So dia akan keluar kat bahagian bawah ni lah. So kita boleh klik pada button open kat sini. Ataupun anda boleh je select dekat sini pun, type je closer bot. Closer bot 2 kan. So dia akan keluarlah paparan seperti ini. Jadi anda perlu bermula semula seperti biasa, seperti dalam tutorial yang lain, kita perlu createkan kita punya bot dulu. Kita by default memang kita akan menggunakan omni channel bot lah. Okay, setup omni channel. So yang ni pun bagilah nama closer 2, add dan create new bot, start blank flow dan juga closer 2 juga dekat sini. Alright. And then jangan lupa kalau anda nak install template, make sure anda pergi ke bahagian workspace anda. Lepas itu integration dan Google Sheet. Anda perlu connectkan dulu dengan Google Sheet anda. Okay, klik saja. Lepas tu sebab anda dah pernah klik, just continue. Klik saja dan continue saja. So nanti dia akan integrate lah dengan account Google Sheet yang sama. Kalau berlainan, anda perlu tick lah box yang dia bagi tu, tickkan ke semuanya. So bila dah macam ni, barulah anda installkan template dan anda boleh edit seperti biasa. Dalam tutorial yang lain saya dah berikan kepada anda, so anda boleh tengok semula tutorial macam mana nak install template dan adjust template satu persatu semula. Alright, so saya harap anda faham. Kalau tak faham boleh tanya dekat dalam grup lah. So nanti saya akan buatkan video ataupun terus jawab soalan anda. Kalau benda tu simple boleh jawab, saya akan jawab terus dalam grup. Kalau dia memerlukan penjelasan yang lebih detail macam ni, saya akan buatkan satu video tutorial yang baru. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.